Hai, Assalamualaikum. Saya Datul. Saya dari TVPSS SKKG 1. Pada hari ini, sekolah kami telah mengadakan program pelancaran Ihya Ramadan. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak saya nak tanya sikit soalan? Boleh? Okey, pada bulan Ramadan, cikgu suka berbuka dengan makanan apa? Okey, pada bulan Ramadan ya, kebiasaannya berbuka tu saya akan berbuka dengan makanan sunnah ya, iaitu kurma. Kemudian saya akan menunaikan solat maghrib dulu secara berjemaah dengan anak-anak dan isteri saya lah. Kemudian kami semua sekeluarga akan berkumpul dan makan nasi lah rasanya. Itulah yang hari-hari kita suka kan, makan nasi. Dan favourite saya lah kalau bulan puasa ni martabak. Itu saja. Okey, terima kasih. Sama. Jom cari soalan yang seterusnya. Hai Luqman. Hai, Boleh tak kalau saya nak tahu apa aktiviti awak pada bulan Ramadan? kalau bulan Ramadan, saya suka lepas solat membaca Al-Quran sebanyak 2 atau 3 surat. Dan waktu malam saya akan pergi berterawih. Oh, itu aktiviti awak pada bulan Ramadan. Okey, terima kasih. Sama-sama. Jom kita soalan ke seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak saya nak tahu apa yang awak suka waktu bulan Ramadan? Oh, saya suka pada waktu bulan Ramadan. Saya suka solat tarawih, beribadah. Dan saya paling suka sangat masa bazar Ramadan. Oh, itulah awak yang suka. Paling suka berbuka. Berbuka. Oh, jom kita tanya soalan seterusnya. Macam mana? Seronok tak? Kalau seronok, jangan lupa like, komen, share, subscribe tau. Okey? Bye. Assalamualaikum.